Pergi sekolah nak jadi pandai atau nak jadi manusia? Ya, saya seorang guru. Dah lihat macam-macam masa depan pelajar. Ramai kejar A, tapi gagal berhubung dengan manusia. Masuk dunia kerja, baru sedar ilmu ada, tapi orang tak nak kerja dengan anda. Kenapa? Tiadanya soft skill. Soft skill tu apa? Bukan chatting sana sini ya. Sabar. Soft skill tu cara bercakap, cara anda faham orang, empathy, teamwork, komunikasi. Orang yang pandai bersosial, dia boleh handle stres. Dia tak lari dari konflik. Dia selesaikan. Dan paling penting, orang trust sangat dia. Kalau anda ada akademik dan soft skill, itu bukan manusia biasa. Itu aset termahal dan teragung. Hakikatnya, sekolah ajar kita jadi pandai kan? Tapi hidup ni nilai dari cara kita buat connection dengan manusia. Jadi, anda nak jadi pandai sahaja atau nak jadi manusia yang menarik?